Ini SMK Munshi Abdullah. Bukan sekadar sebuah sekolah, ia menyimpan 1001 cerita bagi insan yang digelar guru. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu wakaf. Sekarang saya nak tanya satu soalan. Apa itu satu permintaan yang saya tinggal? Siapa nak jawab? Tengok dia. Tengok. Tengok. Tengok, saya tengok. Tengok dia. Tengok. Mana tengok? Ainul. Saya pilih awak. Cikgu, diorang kat tengah ni cikgu tak nampak ke? Kenapa cikgu pilih saya juga? Saya pilih awak sebab awak insan yang terpilih. Okey kelas, Ustazah nak awak hantar buku pendidikan Islam atas meja Ustazah. Boleh? Buku apa? Ya Allah, buku pendidikan Islam. Okey, Ustazah ulang balik kelas. Ustazah nak awak hantar buku pendidikan Islam atas meja Ustazah hari ini. Boleh? Faham? Faham! Buku apa tadi? Boleh? Faham? Faham! Nuha laju. Lisa, go. Alisa! Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, duduk. Okey, sekarang saya ni kelas awak. Ada kerja BM kan? Okey, cikgu bagi. Okey, saya nak awak buat kerja BM awak muka surat 42 sampai 48. Boleh, cikgu. Boleh. Okey, jangan bising ya. Okey, jawab. Banyak cikgu. Kereta, cikgu posting. Kerja. Berapa? Tahu ke? Tak apalah, awak buat kerja awak. Ada banyak benar pulak soalan budak ni. Duduk je lah balik. Kalau kau suka BTS kan, kau nak tahu, kau dah termasuk dengan alam kafir. Tepi sikit cikgu. Scuba. Scuba.
Cikgu, dia curi jam saya. Pulang balik. Cikgu, Amang Aiman gaduh. Saya nak join. Siapa yang mula dulu? Cikgu, jadikanlah markah saya A. Walaupun kurang 20 markah, tak apa. Cikgu cuba. Cikgu nak pinjam phone boleh nak call? Boleh. Seminit 50 sen. Cikgu, pintu kelas kita roboh. Okey, cikgu betulkan. Cikgu, sakit kepala. Kejap, cikgu ambil minyak. Cikgu, bosanlah. 6, 7. Tak nak, cuba cikgu nyanyi.